Hey guys, ada yang tanya aku macam mana aku consistent keep on motivation untuk selalu buat konten. Salah tu. Dia bukan motivation. Ni kerja aku lah. Kerja aku buat sales dan marketing. Contoh kalau kau kerja kat office, boleh kan kau rasa kau tak motivate nak buat? Boleh je. Tapi KPI kau ke laut lah. Ataupun boleh ke kau nak cuti tak nak buat? Boleh je. Tapi setahun ada berapa hari je lah kau boleh cuti. Tapi kalau kau kerja macam aku, kau ada banyak cuti tapi kau tak boleh cuti. Lain macam kan? Tapi back to the question, kau pasal kerja motivation. Kadang-kadang penat je. Cumanya kau kena jalan terus lah. Sebab ni kerja aku. Kerja aku adalah buat sales and marketing. Sini aku buat marketing, rutin aku buat sales lah. Kalau kau hanya main social media untuk kejar popularity, itu yang kau selalu penat lah. Tapi ni kerja aku lah. Jadi aku hanya buat kerja aku. Penat? Down. Tipu tak down. Tapi sebab aku kuat semangat lah. Ni kerja aku. So terus jalan lah. Kalau kau pun buat sales atau kau berniaga, kau kena buat lah. So itulah jawapan dia. Fikirkan. Ciao.